Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini adalah slide untuk ibu, khasnya untuk ibu, iaitu 1/3 baki. 1/3 baki adalah untuk ibu satu-satunya, iaitu apabila situasinya begini. Si mati, kita katakanlah si mati ini pertama sekali, situasi pertama, si mati ni wanita ada suami, ada bapa, ada ibu sahaja. Maka ibu akan dapat 1/3 baki. Okey, untuk situasi yang kedua, si mati ni adalah lelaki. Ada isteri, ada bapa, ada ibu. Maka ibu akan dapat 1/3 baki. Ini kena tengok juga adik-beradik. Kalau adik-beradik tu ramai, maka ibu tak dapat 1/3. Ibu akan dapat 1/6. Ia bergantung kepada bilangan adik-beradik juga. Tapi untuk kes ini, kalau memang ada ibu sahaja, ibu, bapa dengan suami sahaja, maka ibu akan dapat 1/3 baki. Ini kita rujuk daripada ijma' para sahabat. Okey, wallahu alam. Untuk pecahan-pecahan faraid ini memang kena hafal. Adik-adik yang sedang exam, adik-adik yang sedang menuntut ilmu faraid, memang kena hafal untuk kemaslahatan untuk diri kita sendiri. Wallahu alam. Saya Nurul Syazwani binti Rusmawi. Semoga ia bermanfaat dan membantu tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang sedang belajar. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.